Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk mengasuh ikan tepak yang ke-6 di kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepak yang ke-6 ni bang duduk di kolam 6. Nombor joran saya terima 5706. Masa dia timbang pukul 10.59 ikan dia tepak 2440. Okey baik. Bang, tengok nombor joran sekali dengan gelang. Ni di set timbang dia. Ikan dia tepak 2440 masa timbang pukul 10.59. Nombor joran dia 5706. Ni tuan je tengok nombor joran gelang sekali dah. 5706. Gelang dia. Gelang tu. Okey, alik kanan. Bayar, alik kiri. Bayar. Okey, abang kita ni Gisik. Duduk mana nama apa? Duduk Bukit Bayah. Nama? Mubin. Okey, abang kita duduk Bukit Bayah nama Mubin. Mubin. Okey, bang masa ada lagi cari lagi padai. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum bang. Assalam. Okey abang dia. Ingat hari kami malam Jumaat Fazil dak buat dah. Ya ketukar ke hari Sabtu malam Ahad. Kena ingat yang tu pula. Kemungkinan besar hari Sabtu malam Ahad Fazil akan buat dah. Kami malam Jumaat ni siapa dia buat? Tak ingat tau. Sedih. Oh sedih buat. Boleh support belaka buat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk mengesah ikan tepak yang kelima di kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepak yang kelima bang duduk di kolam Pak. Nombor joran yang saya terima ni 5595. Masa dia timbang pukul 10.47. Ikan dia tepak 2440. Mana tuan ayat ni? Isi timbang. Hari ni isi timbang dia. Nombor joran 5595. Okey, ikan dia tepak 2440. Masa dia timbang pukul 10.47. Nombor joran dengan gelang. Gelang ada? Berapa? 5595. Alik ni? Boh. Bayar? Ni. Alik ni lah. Bayar. Okey, duduk mana tu? Duduk acik kita duduk Wakar Tapir dah. Okey. Cari lagi Cik. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi ingat lama ni Fazil kami malam Jumaat. Lepas pada ni kemungkinan besar hari Sabtu malam Ahad pula. Kolam Fazil ingat tu. Baik. Assalamualaikum.